Assalamualaikum guys. Berita saham hari ni. Saham IPO Saliran. Harga tawaran dia 27 sen. Dibuka pada harga 27 sen juga. Tapi menjelang petang jatuh ke 21 sen. Ini jelas menunjukkan yang sekarang ni IPO pun dah mula terjejas lah. Disebabkan kerana pasaran saham Bursa Malaysia yang lembab kan. So kebelakangan ini seperti yang saya dah terangkan dalam video-video yang sebelum ini kan. Kebanyakan pelabur-pelabur asing nampaknya keluarlah meninggalkan Malaysia. Jadi ia memberi impact lah, memberi kesan menyebabkan market jadi lemau, jadi sendu dan menghilangkan confident keyakinan pelabur-pelabur yang ada dalam Bursa Malaysia kan. Jadi apa jadi daripada 10 IPO yang dah disenaraikan kan, 9 naik kan, yang ni kira tak naik jugalah kan, tak berubah, dan satu turun iaitu Pentec. Begitupun dari semua-semua saham tu selepas disenaraikan dia jatuh, turun, merudum kan. Ini jelas menunjukkanlah keyakinan pelabur tak ada kat situ, support daripada pelabur-pelabur awam dan pelabur institusi pun tak ada kat situ kan. Walaupun sebelum ini pada tahun 2023, tahun 2024 saham IPO masih cantik, tak ada masalah kan. Walaupun market tak berapa cantik kan, saham IPO masih okey. Tahun lepas contohnya, daripada 52 saham yang disenaraikan IPO, satu je jatuh iaitu Kalorino kan. Tapi tahun ni baru 10 disenaraikan. Boleh katakan lepas senarai walaupun ada naik pada mulanya, dia mula merosot, menurun di bawah harga IPO. Jadi apa kesimpulan dia? Kesimpulan dia dalam market lemah sekarang ni dan dah menjejaskan pelaburan IPO juga kan. So saya rasa tuan-tuan dan puan, para pelabur di luar sana kena lebih berhati-hati lah kan. Lebih berhati-hati dalam memilih saham-saham IPO yang seterusnya. Ditakuti kita mengalami kerugian pula dalam keadaan pasaran yang lemah ini kan. So mungkin mengambil tindakan sideline juga ada satu tindakan yang baik kan. Kalau nak masuk juga mungkin kita mengurangkan kita punya exposure, mengurangkan modal kita kan, untuk mengurangkan kita punya risk kejatuhan sekiranya ada kan. So itu antara benda-benda yang kita boleh buat lah. Walaupun kita ada strategi, ada analisis yang terbaik sekalipun, tapi dekat dalam market yang macam ni agak sukar jugalah. Apa-apa pun FY all the best pada tuan-tuan dan puan. Follow FY kalau nak dapatkan input-input saham yang seterusnya. InsyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.